tak perlu iktiraf sijil UEC ni, tak masuk akal. Saya ambil peperiksaan UEC. Saya ada sijil UEC. Tapi saya sambung belajar di UiTM Shah Alam sebab saya ambil SPM. Pada tahun peperiksaan tu, sijil UEC dan SPM selang 1 minggu je jadual peperiksaannya. Untuk pelajar-pelajar sekolah persendirian, sekolah menengah persendirian Cina, kalau kamu nak sambung belajar ke Institut Pengajian Tinggi Awam, ambil SPM. Kalau kamu nak sambung belajar ke universiti di Singapura, Taiwan, Australia, ambil UEC. Tapi kalau kamu rasa kamu perlu ada pilihan yang lebih, kamu ambil dua-dua. Macam saya. Pandangan peribadi saya, sijil UEC ni tak perlu kita nak iktiraf pun. Sebab satu, kita pun tahu UEC tidak mengikut dasar pendidikan negara. Dua, sijil UEC ini hanya dikeluarkan oleh satu persatuan gabungan lembaga pengurus sekolah-sekolah persendirian Cina. Dan sekolah ni pun ada 63 je. Pelajar-pelajar yang ambil sijil UEC ni 1 tahun pun dalam 10,000 lebih kurang. Sedangkan SPM dikeluarkan oleh sebuah kementerian. Kerajaan Malaysia siap dengan dasar-dasar dia. SPM, sekolah kebangsaan, ada berapa ribu penuntut yang ambil SPM setiap tahun, 400,000. Jadi macam mana kita nak naikkan taraf susama untuk sijil yang dikeluarkan oleh satu persatuan, 63 buah sekolah, dengan sijil yang dikeluarkan oleh sebuah negara? Ini belum lagi kita nak cerita pasal perpaduan kaum lah, kita nak cerita pasal bahasa kebangsaan lagi. Jadi tak perlu iktiraf sijil UEC ni, tak masuk akal.